Saya rasa proses transisi ni adalah daripada kita cerita dia sebenarnya saya selalu melihat begini. Umur 23 tahun kita larat, tenaga kita banyak nak buat semua benda. Umur 30 pun larat lagi. 35 kalau apa-apa masalah larat lagi. Tapi kalau dah umur 60 tahun, kalau ada apa-apa cabaran kan, kompetitor terlalu kuat, kita pun time tu dah tak larat dah nak buat apa-apa. Orang kata mungkin time tu pun dah ikut je lah apa jadi. That's why daripada itu saya selalu berfikir dekat diri saya cakap dengan ahli pasukan Salihah kan, ada anak-anak kami semua, sementara tengah ada tenaga kuat ni kan, sementara tengah orang suka kan, ni ayah saya cakap, sementara orang tengah suka, kita buat yang terbaik, kita usaha apa yang semampu. Daripada gerai kita cuba untuk buka kedai, dah boleh buka kedai, cuma kita try lagi buka kilang untuk produce lagi banyak lagi, hasilkan lagi, nak pastikan kualiti itu saja ada, nak pastikan produk kita ni tak mudah rosak, dan pastikan customer selalu happy dengan kita. Bila dah sampai ke dah jualan tu dah tinggi macam ni, kita kena ada proses tadbir urus yang betul. Time ni lah kita dah kena pastikan cukai itu betul dibayar, SST tu perlu dibayar kan. Dan perkara-perkara ini yang memerlukan tadbir urus yang betul. Itu yang apa yang kita buat, kita cuba sedaya upaya untuk memastikan kelangsungan bisnes tu.